Salam ya Allah. Serbu ke lokasi yang pertama. Inilah dia kita dapat saksikan di mana proses masak-memasak masih lagi dijalankan di rumah pertama yang kita sebut pada malam ini. Alamak. Jom kita ke rumah mangsa. Oh, gerak Mesra Rakyat. Zamil. Ingat ngomong rupanya betul. Mesra Rakyat. Okey, di mana ketika ini kita berada di pihak rumah sebelah pengantin perempuan. Dan bersama ahli keluarga, inilah dia ahli-ahli keluarga yang duduk di sebelah ni. Dan inilah dia pengantin yang akan bersanding besok. Okey, cuba tunjuk tangan sikit, tangan. Inilah dia, tangan sudah diinai. Okey, dan ini merupakan mak pengantin perempuan. Okey, dan sekarang kita bersama mak pengantin perempuan. Okey, macam mana program besok? Berapa ekor ayam dan itik dikorbankan? Dalam 58 ekor. 58 ekor. Ini. Dan kita bersama pengantin perempuan. Dekat mana jumpa boyfriend ni? Dekat mana? Jumpa kat mana? Kat KL. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dekat mana tu? Kuala Lumpur dekat mana? Nampaknya dia tak boleh bercakap dah ni. Okey, dan kita masih lagi bersama program Mesra Rakyat bersama MJ. Okey, kita bersama pengantin lelaki. Okey, ini dia pengantin lelaki kita bernama besok, di mana beliau akan bersanding bersama pengantin perempuan yang diberi nama siapa tadi? Syahrina. Okey, dan di mana jumpa awak semua? Dekat mana? Tak. Dia tak boleh jawab. Sebab besok dia nak jadi pengantin. Tak boleh jawab. Yang uruskan lah. Uruskannya. Okey, itulah dia. Dan kita tanya, ni bakal bapak mentua betul? Okey, persiapan besok macam mana bang? Persiapan besok saya rasa agak apa ni, bolehlah diteruskan macam mana jemputan-jemputan yang akan datang tu, mudah-mudahan dia akan memeriahkan lagi lah jemputan untuk hari esok. Sikit tuan-tuan kru-kru tiba tiga ni mudah-mudahan besok dapat datang ke sini ya. Saya dengar cerita besok kita ada karaoke. Betul lah? Betul, besok ada mula jam 11 pagi lah saya rasa. 11 pagi besok ada karaoke. Dan siapakah penyanyi jemputan besok? Penyanyi jemputannya belum tahu lagi namanya, tapi saya rasa ada juga lah yang menyumbangkan lagu yang mungkin agak baik-baik sikit lah. Itulah dia program besok bermula pada jam 10 pagi. Ini kita ini